Assalamualaikum daripada Nur Permainan. Masak apa hari ni? Ada semalam dah makan bendi. Tapi masih ada bendi yang kalau kita tak harvest dia akan keras. Cantik bunga bendi. Dia hibiscus family. So dia ala bunga raya, color kuning. It's beautiful. So hari ni saya tak harvest lagi, mungkin esok. And ada shoots of bendi. Dan kalau anda ingat, saya pernah berkreatif dengan daun bendi. It is edible. Cuma dia ada rasa kasar yang kita perlu gosok-gosok sebelum digunakan. Nak belanja anda view wetland. Wetland ni memanglah dah jadi hutan. I want to do something about it. Nak buat tempat kita biak bakar lah. Ada pokok-pokok mangga, betik. Semuanya dekat rumah lah. The pitfalls is semua dekat rumah. So maybe not all boleh dikekalkan lah. Mungkin mango tu boleh lah kot. Ni anak biji ni. Saya baling-baling je. And apa tu? Gajus. Gajus thriving well. Actually saya tanam daripada biji. Kita kena pegang atas apa yang jadi sebenarnya baru kita kuat semangat. Ada 1, 2, 3 pokok 4 fuse together. Saya tanam biji rapat-rapat. Memang on purpose. So saya at least kalau satu tak tumbuh, yang lain akan tumbuh. And you see the Malkisa thriving well as well. Jadi saya belum letak apa-apa baja lagi. Dia baru beradaptasi dengan tanah. I'm pretty sure insyaAllah kalau letak baja, nanti dia boleh panjat pokok kelapa dan give us some Malkisa. This is the area, shadiest point of my garden. Dan bila dia shady, dia baguslah. Hijau sikit lah kat sini. Sibuk buat respect kat sana. Kat sini left abandoned sikit. But ni kacang berbuah juga dia. Ada beberapa biji. Dia terbalik sebenarnya. Jadi dimakan oleh siput. Wah. Jadi kita boleh makanlah. Ada lagi beberapa biji. Walaupun dalam keadaan dah terbalik, saya produktif sebenarnya. Jadi saya tak rawat ni bukan guna tanah komersial. So as it is lah. Walau bagaimanapun dia tetap ada hasil. Tu biji ni. Oh my god. Dia dah dimakan. Sebab bila terbalik ada siput. And I step on the tebu. Tebu dekat pengairan titis ni thriving well, tebu telur. Banyak rumpai juga. Bila panas nanti saya akan ke sebelah sini lah untuk bersihkan. Di sini plannya adalah sini shady sikit. Nak letak tangki air untuk penternakan ikan somewhere here lah. Sebab dia teduh. Saya telah melakukan biak bakar secara kaedah kaedah tut durian Belanda. Untuk menambahkan lagi volume kebun lah. Sebab saya suka durian Belanda. Yang ni tempat yang teduh dan menjadi. Yang di hari tu saya tanamkan dengan kacang botol. But cabaran drought. Macam kemarau hari tu. However, Malkisa yang saya alihkan, nampak tak? This one surviving well. Nanti dia akan panjat dan memenuhi, insyaAllah memenuhi staging ni. Saya plan nak ternak siput sedut dekat dalam ni. Saya dah order canvas. Nanti kita ikat sajalah pada staging tu. Cita-cita kena ada walaupun buatnya entah bila. And as usual, lengkuas selalu ada hasil. Saya tak sempat nak tuai. Tapi selalunya saya suka makan goreng celup tepung, adabi ataupun celur cicah budu. Sekian halaman pertanian hari ni. Saya suka berada di spot ni.
Sebab dia sangat teduh dan tranquil dan banyak pokok, berbanding dengan spot belakang yang sangat panas. Tapi insyaAllah I was hoping that when I finish the gardens akan selalu kerap kat sini lah. Tapi bila tanam bendi kat sebelah yang shady tu, dia tak tumbuh sangat. Tapi look at the bendi dekat kawasan banyak cahaya. My garden is really a mess now. Belum dikemas lagi. Ada one last box to be finished. Memang saya bekerja, saya tak boleh paksa diri sebab I'm 50 already and I got osteoarthritis. So I have to be bertenang dengan diri sendiri. Saya gunakan kaedah 5-5. Apa itu 5-5? 5-5 ni menyebabkan saya boleh bekerja pada satu masa yang lama, walaupun sikit. Iaitu 5 minutes working disusul 5 minute rest. Memang kita akan perasan macam asyik resting je, but it does really works for orang yang ada masalah lutut lah. Sebab dia banyak guna lutut So that's all the insight from the rumah hari ni. I was basically every day looking at this MD2. Walaupun sebenarnya baru saya tahu saya alergi pada MD2. I cannot eat MD2. Selalu prolong bleeding. Kalau menses makan, lamanya istihadah. I cannot eat that. But I was still happy looking at the hasil pertama. Ada 4 lagi yang sedang berbuah lah. They are all the survivor. InsyaAllah habis part belakang, saya akan fokus di sini pula. As you can see, nak kata tak jadi pun jadi juga. Nak kata jadi pun tak sesubur orang lain. Tapi itu saja yang setakat orang kata setipan dengan usaha lah. Hidup je semua MD ni. Cuma kita nak kena repair, this is tempat yang saya already buat respect. Sebab tu dia macam fertile sikit. Sebab dia ada tanah sendiri. Effort saya mula-mula lah. Saya akan semakkan balik kawasan ini. Tebu dah harvest, yang baru. Bila kita harvest yang lama, kita boleh nampak yang baru. Dia aktif lah. Cantik juga kawasan ni. Pokok-pokok tak mati. 3 tahun lepas yang saya beli. But look at this. So sad. Tapi dia, ini cherry apa? Cherry Brazil ke apa? Still alive. Tapi insyaAllah lah. Ni orang kata revolusi pertanian 2.0 dah ni. Start over. Semula bangkit from scratches. Look at this tebu madu. Hari tu ada satu ceding. Saya terlanggar patah pula. I don't know dia alive ke tak. But just let it be there. Dan tebu dia akan biar semula lah. Hijau balik. Masih banyak yang perlu diusahakan terhadap Nur Permai. I wasn't very sure what I'm gonna do with this. Adakah ia, self-sufficiency is satu agenda lah. Tapi adakah ia akan menjadi production lah of our some kind of organic farming. Mungkin akan kita review from time to time lah. Because bila kita start menanam banyak-banyak macam ni, siapa nak makan? Tapi itu untuk exercise, dah semestinya. Satu pohon gelam yang tumbuh di tengah padang pasir ni menjadi blessing for us. So kat sini dia di luar radar kabel. So orang bersih kabel tak kacau. It's situated just near to the ni papan tanda. So dia selamat lah sebenarnya. So saya biarkan kat situ menjadi teduhan untuk kami lah. Bila buat kerja di kebun ni yang tak seberapa ni, boleh berehat di situ. Ia bagi rasa satu tranquil dan satu rasa settle down yang only gardeners can describe. Sekian, Assalamualaikum.